الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد لا نبي بعده وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwatku sekalian yang dirahmati Allah, kini sudah berkumandang takbir raya setiap masjid dan di televisyen dan di radio. Telah berakhir Ramadan dan telah berakhir puasa bagi kita, dan kita mungkin akan tunggu Ramadan pada tahun hadapan. Namun kita tertanya-tanya, apa yang kita memperolehi daripada Ramadan? Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Ikhwah dan akhwatku sekalian, tahukah bahawa bulan Ramadan bukan sekadar menahan lapar dahaga saja seperti yang difikirkan oleh banyak daripada kalian. Namun Ramadan merupakan sebuah madrasah yang dapat mengajar kita. Selain itu, Ramadan boleh menjadi medan peperangan antara kita yang berperang dan bermujahadah melawan hawa dan nafsu. Antara yang kita dapat ialah puasa dapat membuat kita untuk bertakwa. Selain itu, puasa bukan saja menahan lapar dahaga, namun menahan diri kita dan panca indera kita daripada melakukan perkara dosa, tak kira besar atau kecil. Kita mesti memanfaatkan panca indera dalam setiap masa, termasuklah bulan puasa dan di luar bulan Ramadan. Pernah dikatakan oleh Jabir rahimahullah, apabila anda berpuasa, mata kamu, telinga kamu dan lidahmu mesti berpuasa, iaitu menahan diri daripada menipu dan perkara-perkara lain yang haram. Ibnu Rajab pernah menyatakan, jika perut itu penuh, maka panca indera kita sungguh tamak untuk berdosa. Namun apabila perut kita lapar, maka panca indera kita puas dan hati kita merendah diri. Selain itu, puasa dapat mengajar kita bahawa Tuhan sentiasa mendekati kita dan Allah sentiasa mendampar kita, tidak kira kita buat apa. Termasuklah kita makan waktu siang hari pada bulan puasa. Ini berdasarkan firman Allah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bermaksud, tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat.
Surah Asy-Syu'ara ayat 11. Pernah diceritakan terdapat seorang pelajar yang berguru dengan seorang syekh. Pada suatu hari, syekh membagi anak muridnya ujian, iaitu menyembelih ayamnya. Kemudian apabila sudah menyembelih, datang balik kepadanya. Lalu syekh bagi teka-teki, iaitu ada yang nampak, namun ada yang tidak nampak. Pelajar tersebut cuba mencari di mana tempat untuk bersolat, namun tidak ada tempat yang sesuai, kerana dia tahu bahawa Allah menampaki kita. Pernah dikatakan daripada Rasulullah SAW sabda, Inna siyama laysa minal akli wasyurbi faqat fa innama siyama minal lawi warrafti fa in sabaka ahadun aw jahila alayka faqul inni shaim. Sesungguhnya puasa bukan hanya menahan lapar atau dahaga, namun puasa iaitu menahan daripada perkara-perkara yang larat dan mencarut. Jika seseorang menzalimi anda atau berlakon bodoh di hadapan anda, maka berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Sahih Ibn Hibban 3561. Selain itu, lain daripada itu, bagi anak-anak muda, puasa dapat menjaga diri kita daripada nafsu syahwat. Sabda Rasulullah SAW, Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaju fa innahu aghadun lil basri wa ahsanun lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija. Wahai anak-anak muda, jika anda berkemampuan untuk mencari isteri, maka bernikah. Sesungguhnya ia dapat menjaga mata kita dan melindungi adat sulit kita. Namun barang siapa yang tidak mampu untuk melakukannya, maka ia mesti berpuasa sebagai perlindungan daripada syahwat. Hadis riwayat Bukhari 1905. Terdapat banyak-banyak iktibar yang kita dapat diperolehi daripada madrasah Ramadan. Namun inilah antara iktibar untuk mengelakkan bayan untuk terlalu panjang. Kini apabila Ramadan berakhir dan Syawal sudah menjelang, yang peliknya, ramai orang ingat apabila Ramadan sudah habis, maka waktu untuk bebas membuat apa saja dan bebas melakukan dosa. Selain itu, ramai orang berhenti melakukan ibadah selepas bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan on lagi worship, tapi bila dah habis Ramadan baru off. Adakah mereka mendapati iktibar atau tidak? Para salaf telah memberi amaran kepada kita untuk tidak melakukan ibadah hanya pada bulan Ramadan. Bila Ramadan bermula, maka anda tidak berkapal
Tapi apabila Ramadan habis, anda kembali berkapal lagi. Begitu juga apabila Ramadan bermula tapi anda membuat maksiat, anda hentikan membuat maksiat. Begitu juga dengan apabila Ramadan bermula anda tutup aurat, tapi apabila Ramadan habis anda buka aurat di khalayak umum. Pernah dikatakan oleh para salafus salih rahimahullah ta'ala, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang sentiasa menyembah Allah, dan jangan jadi hamba pada bulan Ramadan sahaja, iaitu hanya menyembah Allah pada bulan Ramadan saja. Aku hairan dan pelik apabila ramai orang melakukan maksiat seperti pergi ke konsert, ke kelab malam dan lain-lain maksiat, serta hisap rokok, merempet, banyak lagi. Pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW apabila beliau mengaminkan malaikat Jibril alaihissalam dan ditanya oleh seseorang, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang menjumpai bulan Ramadan dan biarkan dia melaluinya tanpa mendapati keampunan. Maka aku berkata amin. Kita takut untuk menjadi daripada sebagian orang-orang yang diwail oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam doanya. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian meniatkan pada diri sendiri bahawa dia akan kembali kepada kemaksiatan apabila Ramadan sudah habis, maka puasanya tidak dikabul. Puasanya masih sah, tapi tiada pahalanya atau tiada makna jika anda melakukan maksiat selepas Ramadan. Apabila Ramadan sudah habis, kita mesti istiqamah meneruskan ibadah dan amalan wajib atau sunat walaupun sedikit, dan mestilah menjauhi diri daripada maksiat dan segala dosa. Pernah diceritakan oleh Mas'ud apabila beliau berkata dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apakah pahala yang disukai oleh Rasulullah SAW? Beliau berkata, yang berterusan, iaitu istiqamah atau ad-daim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kata, sebesar-besar kerugian adalah orang yang menangis dan merintih ketika sembahyang malam atau qiyamul lail di bulan Ramadan, tetapi apabila musim itu berakhir, mereka melupakan Allah dan kembali kepada dosa lama mereka. Wahab Ibn Al-Wardi rahimahullah ta'ala berkata, apabila beliau pernah melihat sekumpulan orang yang berketakwa dengan sangat gembira secara melampau pada hari raya, lalu beliau berkata, jika puasa mereka diterima oleh Allah, maka bukan begini cara orang yang bersyukur, dan jika puasa mereka ditolak, maka bukan begini cara orang yang takut akan azab Allah SWT. Walaupun Ramadan sudah habis, jangan biarkan pahala kita lupa, dan jangan biarkan kita tinggal akan perkara wajib dan sunnah. Apa norma-norma kita buat apabila bulan Ramadan, mestilah diteruskan walaupun sedikit. Kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan, kita
Jangan hanya membukanya pada Ramadan tahun depan. Ada salaf soleh yang mengkhatamkan Al-Quran setiap seminggu di 2 Ramadan. Walaupun kita tidak mampu, kita masih membacanya, walaupun hanya satu muka surat atau sehelai atau satu surah. Jangan biarkan mushaf kita berhabuk atau rosak. Kita biasa melakukan sembahyang 5 waktu pada bulan Ramadan di masjid, terutamanya sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Mestilah melakukannya walaupun sendirian atau berjemaah. Kita sudah biasanya membangun malam untuk sembahyang tarawih serta sembahyang witir. Mestilah kita melakukannya walaupun tahajud sekadar 2 rakaat atau witir sekadar 3 rakaat. Kita tetaplah berpuasa untuk beberapa hari, walaupun 6 hari atau seminggu. Kita bersedekah pada bulan puasa, mestilah kita bersedekah pada bulan-bulan yang lain, walaupun tidak wajib dan hanya RM1 atau 1 sen. Banyak norma-norma yang kita buat di Ramadan hendaklah diteruskan pada bulan yang lain. Tak kira bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sehingga bulan Syaban, kita tetap buat dan teruskan. Bulan Ramadan, hari raya bukan merdeka. Hari raya bukan hari merdeka untuk kita, dan hari raya bukan hari kebebasan untuk membuat apa saja. Namun hari raya ialah bersyukur atas nikmat Allah yang dan bersyukur atas apa Allah yang memberi petunjuk kepada kita. Untuk menuntukkan bayan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan mohon maaf zahir dan batin kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di dunia ini. Sekian aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.